Saya biasalah pukul 8 semua cari nasi. Itulah kehidupan saya juga ibu apa ya. Okey. Jadi minggu lepas saya dah memperkenalkan siapa itu waris, siapa yang terdinding dan itu siapa zawil arham. Okey, ulang sekali lagi. Biar kenal. Dari segi teknikal sebenarnya bab ilmu pusaka ni tak susah ibu apa senang je insya-Allah. Bukan pengalaman saya. Ini perlu memahami teknik itu je. Yang apa yang ada dalam kepala saya ni. Dan bertanyalah, jangan malu. Step by step. Tanya step by step. Okey. 6 orang ni perlu kita tanya. Sebab dia tak mendinding antara satu sama lain. Dia tak mendinding satu sama lain. Tapi sebenarnya hakikatnya 5. Sebab apa 5? Sebab suami atau isteri mesti mati seorang. Ya? Mesti salah seorang tu mati. Okey. Tanya siapa? Ibu, bapa, siapa yang mati? Suami atau isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Itu step dia. Sebab dia tak boleh terdinding. Tak boleh terdinding tak? Tanya orang ni. Sebab dia tak boleh terdinding. Tak ada peninding. Ada baknya. Kalau dia murtad, kalau dia membunuh, itu bak lain lah. Tapi nak ceritakan orang, kita tanya dia dasar. Okey. Itu step yang pertama. Ya? Langkah yang kedua, bila si mati tak ada bapa, tak ada anak lelaki, daripada anak lelaki, baru pergi nombor 3. Siapa nombor 3 tu? Tengok gambar Raja. Siapa nombor 3? Saudara lelaki, si ibu sebapa, saudara lelaki si ibu bapa, atau saudara perempuan si ibu sebapa. Okey. Ingat faham hal ini. 2-3 baru ni ada orang kan telefon saya. Orang kan perempuan. Tak, saya kematian ayah. Tapi bila mati ayah saya ni, dikata saya ada adik-adik perempuan 2 orang. Maksudnya ada anak perempuan 2 orang. Mak saudara semua tak ada. Tapi dia ada mak saudara seorang. Mak saudara lelaki tak ada. Dia nombor 3 tu, dia hanya ada mak saudara je. Mak saudara seorang. Faham mana tu? Dia ada adik perempuan, kemudian dia ada mak saudara seorang. Faham? Yang masuk. Dia ada mak saudara je seorang. Okey? Si mati tinggal 2 orang anak perempuan, seorang mak saudara. Si mati ni dia tinggal 2 orang anak perempuan. Kemudian si mati tinggal mak saudara. Kalau saudara ni sakit kau lah. Saudara. Okey. 2 orang anak perempuan ni nanti akan depan siap ni kita akan dia orang akan dapat 2/3. Okey? 2/3. Lepas itu ada baki 1/3 lagi. Ada baki 1/3 lagi. Ke depannya saya beritahu mengapa kita kena cari nombor 3 tu. 1/3 ni katalah tinggal baki ni 2-3 ribu je. Misalan. Jadi dapat berapa? 1/3 dan 3 ribu. Tak? 1,000. Okey, dapat 1,000. Lebih berapa? 2,000. Okey, lebih 2,000. 2,000 ni mak saudara dia dapat setengah. Mak saudara dia dapat setengah, jadi 2,000 ni dapat apa? 1,000 lagi ada baki. Terus saya tanya dia, ada tak wali yang mewali kau? Dia kata, ayah dia kata, kalau nak berwalikan, kalau ayah tak ada sah, wali ni ada di Sarawak. Ada. Nampak? Maknanya kena cari. Sebab apa? Si mati ni kata lali, dia ada pok saudara. Pok saudara ni nombor 7. Tengok nombor 7. Jauh. Dan daripada, tapi dia dah mati, tak? Dah mati. Nombor 7. Dah mati. Tinggal anak. Ya. Tinggal anak nombor 8. Nombor 9. Silap nombor 7, 8, 9. Tinggal nombor 9.
Tinggal nombor 9. Punya bernilai ni buat faraid ni. Lepas tu kalau kita tak tahu buat kat mana, patut boleh tumbang. Dah tu dah jadi hak milik bertumbang. Itu masalah. Okey, ada boleh faham? Ini peranan nombor 3. Jadi kalau sekiranya tak jumpa je. Kalau jumpa, duit tu kena simpan dulu. 1,000 ni kena simpan dulu. Kalau simpan dulu. Saya dah tak ada apa dah buat. Dia panggil lakatan ni benda yang simpan hilang. Kita niat atau guna dulu. Tapi kalau perusakkan dia lah terjumpa, kita akan ganti. Kemudian hari itu. Kalau tak jumpa juga maknanya? Mana dia bila kita niat lah. Kita ambil, tapi niat kita akan ganti kalau ada waris itu besar. Ataupun paling nak selamat, buat wakaf. Niat. Kita buat wakaf untuk saudara kita yang tak kenal. Waktu sakti lah dia datang tutup esok, kita bayar balik. Misalnya 10,000. Kalau 100,000. Okey, boleh. Itu satu masalah. Okey. Faham boleh nombor 3 ni? Peranan dia. Bila pergi nombor 3 ni? Bila tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, maka harta tu akan melempah pergi nombor 3. Dia tak ada anak lelaki, tak ada bapa, tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki daripada anak lelaki, harta tu akan melempah pergi nombor 3. Siapa nombor 3 tu? Adik-beradik dia tengok keadaan. Boleh? Sambung lagi. Kita jelaskan lagi nombor 3 ni. Kalau lelaki sahaja, kalau lelaki saja, harta yang lebih tadi dia berhabiskan. Dia berhabiskan. Kalau dia lelaki saja, dia berhabiskan. Dia panggil Usabah bin Nafsi. Dia tukang berhabiskan. Boleh? Kalau dia ada lelaki dan perempuan, harta tu bagi 2 ni separuh 1. Dia panggil Usabah bin Nafsi, 2 ni separuh 1. Kalau perempuan pula, minta maaf lah, tu hukum Allah Ta'ala, dapat sikit umur. Kalau dia seorang, dia dapat setengah. Kalau 2 orang, 2/3. Ada baki lagi, gua pergi nombor 4. Apa tu? Adik-beradik sebapa lelaki atau perempuan. Maksud dia tak menghabisi. Kecuali, ni wakilah tu guru ni. Kecuali si mati ada anak perempuan. Anak perempuan. Maka mak saudara dia ni menghabisi. Tu buat notas. Tu wakilah. Itu je yang kena ingat. Buat karangan. Bila masa yang nombor 3 tu boleh dapat, itu adik-beradik, ibu sebapa, lelaki atau perempuan. Dia boleh dapat apabila si mati tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki. Jelas? Okey. Kalau adik-beradik si ibu sebapa lelaki sahaja, harta yang lebih tu semua ke dia. Satu masalah. Kalau dia ada adik-beradik perempuan, adik-beradik, bagi 2 ni sebuah 1. 2 ringgit orang lelaki, RM1 perempuan. Boleh? Tapi kalau dia ada adik-beradik perempuan sahaja, ni ada huraian sikit. Kalau dia seorang, dapat setengah. Daripada 1,000 tadi, dapat 500. 500 lagi pergi melempar pergi nombor 4. Buat ayat tulis. 500 lebih tu melempar ke nombor 4. 1. Okey, boleh. Solo-solo. Nak mengaji dengan saya kena enjoy Ferrari. Kalau kurang-kurang tak boleh. Okey. Satu masalah. Tak ada, maknanya dia tak ada abang, dia lelaki-lelaki macam tu, lelaki tak ada, maka pergi cari perempuan. Lelaki dan perempuan. Kalau lelaki perempuan, 2 ni separuh 1 tadi lah. Kalau 500 tadi, bagi 2 ni separuh 1. Tak ada, dia ada perempuan sahaja.
Bukan perempuan saja. Kalau ada perempuan saja, kalau dia seorang dia dapat setengah. Jadi ada laki dia perempuan lagi. Kalau dia berbilang perempuan dia ada beradik dia 3 orang, 23. Yang 500 dia dapat 23. Ada laki lagi. Ambil satu angkau. Kecuali si mati tu ada anak perempuan. Anak perempuan kalau dia seorang, dia makan setengah. Setengah tu mak saudara dia. Itu dia simpan nota tu. Maknanya si mati dia ada anak perempuan. Kalau berbilang 23, yang ni habis makan semua dari 23. Kalau dia ada anak perempuan, mak saudara ni makan lebih daripada anak saudara dia. Itu je nota sikit yang perlu dicatat. Itu je sikit. Slow-slow. Boleh atau itu tadi Pak Farais. Bila pula pergi nombor 4? Bila pula pergi nombor 4? Siapa nombor 4 ni? Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa. Ada nota tak ada? Dengarnya. Okey. Anak beranak Imam Syafi'i ni kata dengarnya padang. Ambil lagi tak ada lah. Nak pinjam sikit, nak beli buku kita tak ada, dia dengar Imam Malik kata. Imam Malik boleh tengok dia ambil air dia di komplek, ada tangan. Dia cantik bertepuk tangan, bukan mengadam, semua dalam kepala dia. Okey, ulang sekali lagi. Bila harta kita melampau pergi nombor 3. Ulang sekali lagi. Buat ayat. Atau rakam tak apa, ada masa-masa ada. Bila harta kita melampau pergi nombor 3. Bila si mati, tak ada bapa, tak ada anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki dan ke bawah, tak ada. Kalau tinggal ibu, tinggal anak perempuan, dia tak menghabisi harta pusaka. Makanya adik-beradik kita yang nombor 3 tu tak apa, walaupun tak banyak. Tapi kalau tinggal 10 juta, banyak. 2 juta. Kalau tinggal 10,000 Ustaz Suliman tak ada, tak ada. Kau banyak duit tu. Tapi kalau tinggal 100 juta, ini saya contoh. Okey, boleh? Ada? Okey, boleh? Bila si mati tak ada bapa, antara anak lelaki, cucu lelaki, harta akan melampau pergi nombor 3. Apa nombor 3? Adik-beradik itu bapa, lelaki atau perempuan. Okey, buat yang ni lagi. Kalau dia ada adik-beradik lelaki sahaja, baki lebih tu dia perhabiskan. Boleh. Kalau dia lelaki saja, harta tu dia perhabiskan. Tapi dia ada lelaki dan perempuan. Harta tadi yang 500 tu kongsilah. Lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Boleh? Atau perempuannya saja, seorang, mak saudara seorang je. Mak saudara seorang. Mak saudara seorang. Harta yang 500 tu dia tak boleh ambil semua. Dia dapat setengah kalau dia seorang. Kalau ada kawan 23. Lebih baru melampau pergi nombor 4. Boleh? Jelas? Melampau pergi nombor 4 dia tak boleh beban buang. Dia tak apa. Kecuali, ni ayat ni. Kecuali si mati ada anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki, maka mak saudara ni menghabis. Itu kelebihan betul tak?
Semua saudara ni menghabis sebab si mati ada anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi dia perhatikan. Ada soalan? Boleh rasa jelas dah tu ayat tu sekarang? Terti menanya. Tapi nak bertanya. Menanya terti. Apa? Tu ada apa? Ada anak dia ada anak lelaki yang perempuan kan? Maknanya dia ada masalah kan? Kalau dia ada anak lelaki, masalah tak dapat lah. Ini cerita orang tak ada bapa ada anak lelaki. Ini cerita ni. Si mati ada lelaki dua, lepas tu si mati tu ada anak perempuan. Kalau ada beradik ada anak lelaki 2 orang, ada beradik lelaki, tak ada masalah tu nombor tu kata tak ada lagi. Si mati tinggal anak perempuan seorang. Jadi anak perempuan seorang dia dapat setengah. Lebih tu. Setengah lebih lagi bagi kepada anak beradik dia. Kalau lelaki, kalau dia 3 orang lelaki, bagi sama bagi. Si mati tu berapa dia dapat Tak boleh kita cakap tadi. Tak okey. Dia boleh balik. Okey. Pasal sebenarnya Ini suruh ini dah ada balik kan? Ulang balik. Saya rasa ayat saya jelas semuanya. Kalau si mati ada bapa dengan balik. Ada anak lelaki, anak lelaki. Dia ada anak perempuan je. Dia sendiri perempuan. Jadi hal itu akan nampak di nombor 3. Apa nombor 3 tu? Ada lelaki, bapa lelaki, perempuan. Kadang-kadang orang ada lelaki saja. Kadang-kadang ada perempuan dan lelaki. Kadang-kadang ada perempuan. Kita tak jelas sebenarnya ni. bukan tak jelas, tak ingat. Jadi kalau ada lelaki saja, yang lebih tu dia perhatikan. Kalau dia ada lelaki perempuan, dia kena bagi 2 ni semua sama. Kalau baki tu tinggal 300 atau 3,000, lelaki dapat 2,000, perempuan dapat 1,000. Saya Kalau perempuan video akan yang ini. okay. Kalau si mati tu ada anak perempuan, Yang tu antara yang ori, yang belum. Nombor 4. Orang nombor 4 ni ada peluang lagi. Tapi Video sekarang ni, si YouTube mati tak ada anak perempuan. Mantul dia Ada perempuan daripada anak lelaki. Aku nilai nombor 4. Mana kita balik kita punya masalah pada ini. Biasanya nombor 3, nombor 4 je. Jangan nombor 5. Nombor 5 ni siapa? tak tahu. Ada. Nombor 5 ni jangan orang terang telefon. Tak, si mati dia tinggal mau saudara tapi dia tak ada saudara sekali dia. Anak Saya tanya dia. Ada Anak saudara lelaki. dia. Waktu nombor 5. Nombor 5 ni anak dia lelaki sih. lelaki saja. Kalau ada lelaki perempuan, anak perempuan yang perempuan tak dapat. Lelaki saja ni baru perempuan ada lelaki. Kalau ada beradik lain. Okey. Bila dia lelaki saja, cara dia mati tak ada bapa, anak lelaki, apa saja lagi. Bila semati tak ada datuk, dia lah. Baru yang nombor 5 tu boleh dapat. Datuk. Keratuk ada dia tak dapat. Mana kan 3, 4 Dia saya ada. Boleh sendiri. Berapa boleh? yang dari tu. Tengok kau buat. Mana? Tengok tengok. Kan kita tahu kan dia tanya orang. Saya kata dia ada Okey. anak lelaki seorang dia. Dia lelaki. Ada mana? Ayah dia tu kahwin lain. Okey. Kahwin lain tu ada lelaki seorang, perempuan seorang. Okey. Tapi sebenarnya dia bagi semua Ani. anak lelaki isteri kedua tadi. Yang mana dah Okey, soalannya dia bagi tu masih hidup ke dah mati? ada. Dia tak ada masalah. Dia bukan pakai, dia tak ada masalah. Ada di sini. Saya banyak kali Ini cerita.
Siapa dia? Nama sibuk ada masalah. Tak tengok. Tapi dah. Banyak macam mana lah. Bila dah mati, tak tahu pada kubur dekat kentok lima itu banyak. Orang tak layan. Apa? Orang kan tahu kepada pegawai bapa saya tentang satu dia itu. Satu yang kentok dia. Jangan menipu sebab dalam undang itu satu menipu yang akan ditahu. Jangan menipu. Lepas ni masih itu. Tak kena lepas sekarang ke saya. Kalau dah mati tak ada lepas itu tunggu saja. Ada masalah dah caranya. Tapi dalam masalah lepas untuk akhir zaman ni kena hitam. Walaupun banyak anak ke, kanak ke, kandung nanti dah tak habis air lagi. Jadi hitam putih. Sebab apa? Dia akan jadi fitnah akhir zaman ni. Sebab orang yang amanah makin kurang. Dia makin kurang. Tak bukan orang anak. Contoh ni, tengok di tempat anak yatim Kota 3 dah tutup sekarang. Tahu nak sedih semua lah. Ustaz Ibrahim, tanah wakaf habis bawa kita tadi. Contoh. Habis. Tanah dah bernilai. Dulu tak apa. Saya kampus saya di Kota Baru kan, saya orang Kota Baru. Dulu masa kecil, lorong ni saya boleh lalu dengan kereta. Sekarang kan, boleh sampai anak. Nak cakap apa? Orang dah masuk sepadan, betul dah masuk sepadan. Ayuh dulu bagi orang lalu, ambil pahala. Sampai handuk suami lorong. Boleh lalu tubuh. Saya cakap apa? Tu dalam handuk. Okey. Ya, pahala. Itu sebagai nak membuktikan cara dia hitam putih. Mula tak apa. Tak, saya buatkan ini, dengar saksi. Memanggil dengan Buat live dan kabur. Buat live itu jaga. Jangan maksudnya di sini salah dulu. Saksi Buat live TikTok. Oh ya dengar. kalau tempat kebetulan orang saksi dah mati ada cakap apa bisa kita hidup umur panjang kita dah wakang supaya kami tak tahu insyaAllah dari segi undang-undang hukum ada satu lipat angkat sumpah ambil Al-Quran wallahi ada seremoni ini misal contoh insyaAllah laku di sini kami. Lepas tu Ustaz banyak anak-anak tu tadi kena ada lah bersama masa Itu yang terbaik. Kalau tak ada? Bukan tak apa kita main kompak tu nak solat. Itu yang terbaik. Tapi anak tu tak tahu. Ya kan? Jangan tak beritahu ni jadi masalahnya. Tak beritahu ni jadi fitnah. Sebab harga sekarang makin mahal. Ini jadi fitnah sekarang yang berlaku. Tapi hukum susah orang. Hukum susah tapi masalah dia. Jadi ke? Masalah. Ya saya. Kalau masa kita bagi kalau kita ada anak lelaki ataupun kalau tiba-tiba dia ada bersama kita nak bagi bang. Tiba anak lelaki tak setuju. Tak boleh sebab tu harga kita. Tapi kita dah kena cerita anak lelaki tu haknya gini, anak perempuan tu haknya gini. Kita kan cerita. Itu selepas mati. Dah beritahu. Tapi kalau benda tu milik kita masih hidup, anak Anak tak pakai dia. bukan tak pakai. Dia ni dengar je lah. Tapi kita beritahu apa reasonan dia. Reasonan mak ni nak buat kan. Kalau mati mak tak tahu lagi. Harta ni boleh jadi wakil kita. Masa ni mak nak ambil kebajikan untuk mati mak solat. Sebenarnya harta betul mak yang mencari, mak yang apa. Yang sedekah sikit. Ada masalah. Biar reasonan dia lampau. Okey. Saksi itu kan berapa orang Ustaz? Kalau tak kisahlah berapa orang. Tapi ceritakan dia tu lah. Janganlah satu kampung dia saksi. Orang lah. Apa masalah dia laku dalam masyarakat kita ni? Mohon kita akan jadi rezeki sama cara karena nanti kita kasihkan anu kan anu pula apa kita kalau bagi duit mana bagi kamu kalau duit maka dia cakaplah anu esok kalau mau dah mati apa umur ni ambil kawak lah anu aku sedar no dia maka beri pun dia tak boleh tak apa lah beri dia okey dia reti ni makan bila mati anu apa khabar mak dia masih hidup dia kata kat saya ada boleh kata apa? Kamu tak mahalan kau. Tak apa kata itu masuk dulu. Anak saya kata, ya tu macam nak cakap apa? Kalau keadaan macam tu,
Benar kawan ni. Dia dah bagi melabur. Ya. Tiba-tiba tak dapat hak. Dia bakal putus. Dia kalau dia bakal putus satu raih dosa besar. Kenapa balasan itu? Aku telah pengalaman saya duduk mengajar di pusaka ni, saya dah 70 tahun bukan 3 hari. Masyarakat di luar sana tak nak ambil tahu pun mak pusaka. Dia mesti kat mudah-mudah. Dia cakap mudah-mudah. Nanti esok kita bagi dia sama banyak. Misalnya sikap dia. Sedangkan saya tak langsung dia dah makan hak waris dia. Ada beradik kadang-kadang dia tak berani nak kanggu harapan dia apa semua, dia benci lagi. Kemudian duduk dia tukang budi. Bila kata abang kata bagi sama banyak, dia sorolok. Ini dan cara langsung dia dah makan hak waris. Vendor 3 juta dengan 1 juta. Ini saya nanti banyak ni. Kalau 10,000 tak ada masalah. Kalau banyak kita dapat 3 juta kan. Kita itu masalah kita sekarang. Okay, boleh? Ya saya. Masa ayah kita ada, contoh itu saya kata dia abangnya dulu. Ya. Sekali, contoh tanah 1, abang sulung, tanah 2, kakak kan. Ya. Tapi anak yang lain ni dia tak dapat ni kan. Bukan tak dapat, dia kadang-kadang dia tahu. Tahu, tapi kadang-kadang awak tak tahu, itu satu masalah juga. Betul, sekarang tahu, tapi awak tak tahu. Bila tengah mati dah 10 rosak, bila baru nak bongkar balik cara, kami tak tahu. Itu satu masalah. Masalah kedua, kalau nak ebah, biar dia hitam putih. Panggil saksi, dia betul dia. Kasar, coklat tak habis RM5 Akan berubah anak-anak dia lain. akan mengubah kita kan, kadang kita mati dulu, sedangkan kita dah pergi dari anak kita. Yang ni pula dah banyak melabur. Hanya musakir dan 10 pokok dah. Tiba-tiba dapatkan dia berani lain. Bengang kawan tu. Bisa contoh. Tu macam tadi dia bakar abang yang sulung. Ya. Tiba anak yang lain bangkit kan. Ya. Dia tak ada tanah, dia nak juga. Betul. Boleh ubah tak? Tak boleh sebab kalau itu bersahabat dia dapatkan dia. Tak, bukan. Heboh ni bukan dia. Heboh ni adalah pemberian masa hidup. Bila kita terima, sah diguna pakai. Sah beli, sah jual. Kecuali yang balik kadang apa mak abang tanah ni mak bagi kawat tapi mak nak minta izin asyik tanah ni 100 tahun ni mak nak guna pakai dulu, maka kita dengan relatif makan lama. Ini jadi masalah bila makan lama dah 10 tahun banyak dah hasil habis, tiba-tiba time patut dapat tak dapat. Itu misalnya Ustaz. Jadi Ustaz nak cepat masuk surga Ustaz, harta sikit-sikit tu bagi saya Ustaz. Bagi ke Bila lima macam dalam saya kan. Dia kakak ya, kakak perempuan yang bagus dia. Adik-adik yang lain ni dia nak pergi tanah. Macam mana ni ada? Kalau dah heboh, ada pecahan ya. bukan ada bukan tak ada barang kan hantu dah berpindah milik. Ada, dia dah berpindah milik, dia dah berpindah milik. Tapi bila tadi hitam putih, ada tu jadi masalah. Itulah adik-adik nak berkongsi. Saya dah tahu dia. Kecuali kita jenis apa kan buat hati, itu pun tak kesudahan ke. Masa kita apa lagi? Kalau kita tak nak umur saya. Get out. Kadang-kadang alam tak ambil tahu. Okey, nampak? Itu kepentingan belajar Pak Pusaka ni. Itu kepentingan dia. Kenapa tak? Walaupun dia belajar ni Farul Fajah, bila mati anak Adam dia wajib faraid kan. Hukum tu. Kau teringin. Lepas tu soalannya boleh tak beri sama kata? Boleh selepas dia faraidkan. Itu ayat. Boleh selepas dia faraidkan. Kau ni kan nak beri sama banyak. Dengan syarat jangan ada paksaan, jangan ada tekanan. Setuju lah. Yalah, setuju jangan ada paksaan dan tekanan. Bila kita duduk ramai, panggil 4-5 orang, kita yang sulung, jenis cengih pula, jenis bengih pula. Bila kata, kakak kata, Allah nak harta mak ni, ayah ni, beri sama banyak. Adik
Mula tak keluar. Jadi ni Ustaz bagi mengelakkan Bagi ngelak daripada tekanan tu, kena bukan, tak ada mengelak paraid. Saya ni sebagai orang tukar paraid ni, jumpa seorang orang. Tegang dia ukur. Okey, selesai lelaki dengan perempuan. Orang lelaki akan jawab sekali itu, Ustaz, saya nak tukar paraid. Kita betul perempuan pula kita beritahu. Minna sabarlah ni, Allah Ta'ala ni berhubung kita. Walaupun kita dapat sikit, insyaAllah dengan keberkatan. Agak ibu bapa kita dah meninggal tu aman apa semua. Kau seni ke dia? InsyaAllah saya tak ada apa. Soalan macam tu lah. Kau nak bila dia dapat, tak boleh tak setuju ni pun Allah Ta'ala. tak selesai bila kan. Ada bukan sebenarnya tak selesai. Masalahnya bila tak selesai, perpanjangan kan? Makan hak orang, makan. Betul. Jadi ni Ustaz bagi mengelakkan anak-anak. Tak ada bila kita dah mati besok kita hibah je awal-awal. Nak Nak ibah awal. Bagi anak yang boleh, tiba anak mati tu. Dapat menantu antum. Berair mata. Cuba makan nasi ni. Rumah dah nama dia lah. Isteri nak makan anak. Dia dapat setengah dah tak ada anak. Usaha dia dah 50%. Misal anak. Ada banyak lagi. Sakit nama apa? Boleh mati hidup tak ada kait. Kalau kait dengan mati, itu dipanggil wasiat. Beza kan? Orang kaya bukan mati kat boleh raya. tak boleh. Orang kaya bukan mata dapat ke mana. Bila kait dengan mati, itu adalah Dia jadi orang wasiat. miskin kita dah kena. Jangan, dia ada. Apa? Tadi kan kes macam tu. Kalau anak dia tak dah bagi nama. Untuk anak tu mati dulu kan. Dia cerita. Suruh dalam cerita kepala. Itu dah rezeki dia. Tu dah betul. Dia dah cerita balik kan orang. Dah ikut mana dia dapat separuh. Ya, kita dah bagi harta kepala anak kita. Waktu kita nak rezeki lagi. Waktu kita ada aset lagi. Tapi Kata itu dah rezeki dia. Rezeki nanti dia tak kira hantu. baiklah tuan. Yang nak hadapnya takut hantu kau. Kita dah beri ke anak kita. Sebab tu dalam Islam nak bagi ni bukan pada. Kena nak pakai dulu. Kalau anak kita mati, kita Sebab Islam dah sediakan kata faraid ni. 10,000 tak apa dah ya. 10 juta. Okey, yang saya ada lagi. Bukan, kalau nak mati, dia faraid lah. Maknanya, kalau lah dia tak ada anak baru kahwin misalnya, kata rumah tu dah rumah dia, nama dia, bukan tukar siap nama lah. Bila tak ada anak, dia ada suami dapat setengah lagi, jatuh ke ayah dia, jatuh ke mak dia, dia rinci lah. Jadi kahwin lagi tu. Apa? Jadi kahwin lagi. Apa kahwin lain? Alhamdulillah dia dapat. Tak kahwin lain, takkan dia belum memuja sampai ketua tu. Memang dapat lah, dia dapat setengah. So, bila tak ada anak, dia dapat setengah. Okey Ustaz. Betul. Yang tadi kan, hibah tadi, Okey. masa anak ada, lepas tu, hari yang dia bagi anak kan. Yelah, Lepas tu anak dia mati. betul. Dia kahwin. Kalau tak kahwin lain. Dia tak kahwin lagi, ni anak kandung lah. Okey, betul. Kalau tak kahwin, senang balik. Ayah balik. Ayah tak ada juga. Ayah tak ada juga, jangan ada balik. Kalau ada balik tanda juga, bagi ke saya. Ada yang juga tinggal lagi saya. Sebab mana dia tak kahwin lagi. Tadi apa saya kata tu sendiri apa dah meninggal. Ada anak isteri ada. Jadi hibah tadi turun. Dia pakai siapa? Tadi hari hibah kepada abang ni yang dan Ayah ni, ebok ke abang. ya. Okey, dulu ni abang dah. Betul abang meninggal. Abang meninggal. Lepas tu tanah tu nak bagi siapa ni? Bertanya, jadi baik lah. Ni kan anak, ni ke bapa. Tak moyang-moyang dulu. Bukanlah hibah. Kawan. Turun ke cucu. Apa boleh tengok keadaan dulu. Tengok dulu kan.
cucu tu pergi dengan berapa? Biar tu. Okey, boleh lah. Ada soalan? Sedangkan mainan kita ni. Lambatlah masuk surga je. Tak banyak kaising yang masuk ni. Satu sikit, satu sikit. Jadi buapa ni ingat ni. Saya minta maaf bukan nak kata nak apa. Kadang-kadang kita ni pandai cari duit, kita ada sebelum apa semua, tapi kita tak mensediakan ilmu untuk kita tentang faham apa-apa ini. Kata, dengan sebab kita anak masuk neraka, tak maaf, tak kasar. Tapi itulah realitinya. Ada berhenti, dia tamak, dia sembunyikan rumah, dia tamat. Sembunyikan. Dia buat senyapnya, sebenarnya buat makan benda haram. Anak nanti masa ayah ada ustaz ya, dia tak boleh tak makan tu. Bila dah meninggal ayah baru dia mati pada dia. Okey, boleh. Ada soalan? Ya, tak. Perempuan sebab mana satu hari yang sangat bernilai. Dia tak ada apa. Ada sekolah. Kalau dia tak masalah tapi dia carikan dulu. Mana kan? Kalau abang kita dia orang ini kaya, adik kau adik dia susah, jadi tak ambil. Ada masalah. Tapi kita tahu, saya satu ni, kita macam ni. Ada profesor ni, dia kematian isteri. Tapi, dia kena mati isteri, keluarga bulan perempuan ni kata, tak apalah kami, persatuan abang ni, kami berikan itulah anaknya. Saya beritahu dia jangan, suruh mak ayah dia tanya, berapa kan si mati dia tinggal duit? Tanya khabar dulu. Betul kak, dan anak dia ada sekarang dia, anak dia mati accident. Engineer, mati accident, masa maghrib lah. Engineer, ayah ni apa? Pakai sayang dia menantu habis ayah tolong sayang, dia sayang kalau sedap. Bila tahu sebenar beratus-ribu, kau sebenar. Misalnya. Raka dah Ustaz. Dah. Apa? Raka ke? Taklah sebab sana dia memudah-mudahkan. Maknanya galak lah untuk mikir patut dapat apa ni. 40,000. Ayah ni dapat dia 1.6 daripada ayah. Anak. Banyak penang ni. Salah juga dulu lah. Salah awak. Awak juga lah. Okey, boleh? Jadi waliknya ibu bapa, nombor 3, nombor 4, dengan nombor 5. Organ kita sakit tu ni tuan. Jalan nombor 7. Pergi ke pok saudara tu. Jangan. Tapi ada pernah kes berlaku. Jangan. Kecuali mualaf masuk Islam. Itu Anak tu boleh kayu mahal. betul mat. Orang dia tak kahwin lagi. Tak ada orang pun kita cakap kayu. Okey, soalan? Ustaz, Ya. kalau tak nak kalau hati muka hati contohnya tak nak kita tak haram kita nak jangan jumpa kita nak apa. Dia jangan salah faham. Bukan maksud tanah buka milik. Ya? Maknanya dalam bab Islam di satu bab dia panggil dalam kitab menghidupkan bumi yang mati. Tanah bukan. Nama baru dibuka di situ bukan tanah yang milik siapa-siapa. Tak ada keran lagi, bukan milik siapa-siapa. Maka kita pun bangga menandakan bahawa ni usaha kita. Dari segi Islam, itu memang milik dia. Sah. Milik dia. Tapi bersalahan dengan kanun tanah negara. Situ lah nak perkataan ni. Saya situ. Tapi di segi syarah, dia panggil menghidupkan bumi yang mati, yang kosong, tak ada milik sesiapa. Tapi kalau ada milik siapa, kita nak buka tengok ada tanda orang meneraka. Jangan
Kena cek dulu. Itu ni saya. Tanah pun lah kan. Ayah buat tanah pun. Kami bisa siap. Tanah pun ni Ustaz, kalau orang tahu ada pokok mangga, tanah tu kan memang orang siap usul kan. Ya. Orang lain datang ambil pun salah. Salah sebab dia Salah. sangat. Saya di pondok saya dia nak tanam yang kajian bagi saya kat sana pada penduduk kampung. Bila saya dapat tahu tanah ni sebenarnya sepatutnya A yang buat kerja tapi dapat ke B. Ini seorang politik tak mau tahu politik. Bila begitu saya tahu, saya beli. Bukan stop lah ya Allah sebab tanah tu dia dengan saya. Ini tanah orang A. Tapi dapat ke B. Saya pulang ke balik ni. Tanah yang saya beli 10,000 ni, saya pulang balik ke orang yang usaha A. Kata tukar balik lah, tak ada ambil untung, mesti pun. Okay? Tak kena Tuhan, dah 20 tahun. Tanah yang saya pulang itu jadi tanah wakang untuk pondok. Dapat balik. Dapat balik, tanpa bayaran. Jangan kamu kan. Kita buat baik, insyaAllah. Dari segi syarat pun menghidupkan bumi yang mati. Tapi boleh diwarisi ke? Boleh kan kita dah milik. Hanya kita terikat dengan undang-undang negara. Itu kan yang Faham? Tapi kalau kerajaan ambil alih, kita bagi lah. tapi kalau kerajaan tu ambil, dia akan bayar pembahasan. Ya. Orang yang usaha. Tapi ayah orang tak dapat Ustaz. Kalau begitu. Dah duit yang dah banyak kebuahnya tak kali dah. Ya, ya. Betul kerajaan ambil kan. Tak ada. Tak pulang, tak bagi pun orang pergi sekolah pasal. Okey. Cuma ayah aja dia buat kan. Okey, nampak kau dia dapat. Itu sebab apa? Dia ada anak. Boleh dapat tak? Okey, sekarang kita ni dia tanya gini. Dia keliru sikit. Kata pula nombor berapa tadi? Nombor 3. Nombor 3 tu dia ada anak. Baik lelaki perempuan nombor 3 tu. Baik sebab lelaki atau perempuan. Jangan kelirukan masalah. Sekarang ni siapa yang mati? Siapa yang mati? Atuk. Bukan atuk. Yang cerita tadi suami isteri tadi. Kalau aku lah nombor suami isteri yang mati. Tapi kalau kita cerita nombor 3 tadi semula nombor yang gambar dia tu balik dia akan undur balik. Itu apa keistimewaan gambar dia sini. Dia sekarang soalannya siapa yang mati. Tapi kalau yang nombor 3 tu mati, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Jadi kan gambar rajah yang ibu bapa suami isteri tu balik. Orang kata saya. Boleh tak? Kata ni mati, dia jadi ni balik. Isu kita banyak. Itu lain buat ni dia kita sampai mandi sini. Saya tak baca saya saja. Yang balik semula pada tanah yang kata ada jalan dia. Jadi pembahagian dia Sama lah sebab dia salis bicara. Dia cerita pasal roh, dia cerita pasal undang-undang dunia. jadi pun Saya tak cerita pasal undang-undang dunia, saya ikut hukum. Mana tak salah lah. Nonton dia tak ada beran. Ayah Okey, tak ada beran. kata orang nombor 4 mati. Siapa nombor 4 tu? Ini main anak kita. Lagi balik ke kamu lagi. Ini ibu bapa. Ini ibu. Ini satu soalan ni. Sekarang ni banyak berlaku kematian suami isteri. Accident, mati suami isteri. Kalau mati serentak dengan mana tak tahu siapa hidup bunuh kemudian, harta tu isteri cari waris dia, suami cari waris dia. Dia tak boleh mempersiapkan satu sama lain. Faham jelas? Kalau cerita tadi, cerita ni maksudnya kau orang tengok dia seminit lepas tu orang mendengar, dia boleh mewarisi. Tapi kalau kita pergi dua-dua dah tengok dah mati dah, maka isteri cari waris dia, suami cari waris. Suami tak boleh mewarisi isteri, isteri tak boleh mewarisi suami. Kalau mati serentak, tapi kalau mati seminit selepas tu boleh. gitu. Ya kan, Mana masa tu penting kan? Si mati batu ni. sampai mati balik ada. Si mati.
Mereka betul ya, pandai. Jangan dia hantar kita. Dia lagi error. Sampai nanti. Kan ada itu tinggi kan. Okey, ada soalan. Ya saya. Mesej itu dapat terlambat. Dalam orang dapat situ je. Ini mesej dia. Dapat ulang. Lain fikir dapat sendiri. Orang dapat. Kalau ID dah berat, Jangan lupa. jadi itu baru ya. Kita enjoy. Tak boleh. Kita tak ada hang. Ya saya. Okey, terus. Ya, nanti. Ya. Tapi dia bersama Okey. Dia dah bagi masih hidup. Tak ada mas. Ingat, bagi masih hidup tak ada payah. Kita dah pasal. Bagi heboh masih hidup lagu. tak tukar lagi. Tukar tu gerai hanya undang-undang. Pandai kita kena nama tu yang penting. Bukan betul tak kena nama. Gerai ni undang-undang atas darat. Sebagai nak mengesah. Dari segi syarak lulus. Soalan yang saya tanya dari ke undang dunia ke undang akhirat. Tentu undang akhirat. Jadi sebetulnya kita kena amanah. Tak amanah daripada takut sekali. Contoh saya cerita dulu kan. Dia adik-beradik. Abang bagilah tapak rumah belakang tu saya nak bawa rumah. Ni ambil duit 300 ni saya beli tapak rumah ni. Sah tak dari segi syarak? Sah. Dari segi undang dunia? Tak ada tahu penting. Nak cakap apa? Akhirnya bila zaman anak ni ambil balik 300 ni. Karena ni kami nak ambil balik. Nak cakap apa? Tak saran saksi. Janji kita tahu proses ni berlaku transit. Tak nak dah beritahu tak kata. Kalau dia menipu, tanggung lah akhirat. Soalan ni mudah je. Sekarang ni kita belajar para ini sebab akhirat. Sebab nak mati. Sebab Tuhan dah janjikan satu makan haram berkelompok adalah ya saya. Dia kayak gitu. Kepada adik-beradik, tadi kita putih cakap mulut. Lepas tu macam dia Menurut dia. Macam ni cuma saja. Kamu tadi tak putih. Kali hubungan baru ni sudah nak sarap. Di sini salah. Ambil akal ni. Jadi melayu. Bukan. Yang maksud. Sama Aizam. Ada ni lah. Akhirnya
Tapi apa kita sebab apa Ya, sampai masuk kepada kita. Boleh kan? Tak ada muskilah. Boleh apa? Maksudnya tadi. Bila mati ni pergi balik. Iya, ni kita orang mati. Boleh. Okey. Ada soalan? Boleh yang ada masalah ni kita bagi kita jumpa. Ya. Buat tanam sakitnya dia tanam di sini kan kita tak soalan. Apa ada masalah? Ingat, benda masa itu bukan sekadar dia buat berikan anak bini tua ke apa, lebih kurang tak ada masalah. Ingat tu, masa itu. Tapi kalau dijual harta pusaka, mana harta pusaka mau ada bahagian sikit daripada harta pusaka tu. Misal contoh, dia hanya pemegang amanah je. Itu dapat. Sebab asalnya bukan dia ni pemegang amanah. Dia dapat. Misal contoh. Dia sekarang ni kalau kita buat harta ribu lah kan. Kata alhamdulillah. Berpengalaman, kita ada makan. Bila barang tu kita nak makan. Sumpah sekali, samping dia kampung, dia esok. Lelaki dia sudah ada keutamaan, dia amanah. Bila kita datang dia kampung, dia
dia tak ada, pakai tak tumpah. Bila ambil kami datang, keluar masa ni yang bukan anak saya pun dia ambil balik kuasa pengalaman tu kena betul balik lah kata surat agreement ambil balik macam saya contoh saya isteri saya, abang saya dia ada proses pemegang amanah kepada adik dia adik ipar saya musuh masa dia kecil dia nampak dia sekarang adik ipar saya pergi ke jabatan anak nak tuntutnya abang sebagai pemegang amanah Ustaz, dia saya bagaimana ya? Ini true story. Okey. Ayolah saudara lelaki abang dia kan dia punya amanah lah. Jadi ini dia sudah berpakat dengan adik perempuan dia. Tanah tu adik perempuan dia beli. Kalau betul orang. Jadi di bawahnya ada lagi adik adik lelaki perempuan ada. Jadi macam mana tu? Jadi adik beradik yang lain dia. ada macam mana tahu yang tak amanah kenapa je simple je Kenapa isu ni pun tapi kesan sekarang dunia lepas kita yang belajar orang lain dia sebab nak balik mati Engkau jangan kata dapur orang Melayu ni ada rahmat Tuhan kasih ke engkau. Sungguh jangan kata last minute Allah Bui bawa aku tahu dulu tersilap apa. Sebenarnya Tuhan nak bagi kita kalau kita tersilap kita bertaubat, kita pulang hak orang kita, hak kita. Tanda Tuhan sayang lagi. Kalau duduk dalam kubur jelek dia dalam tanah ada cakap. Patut kena niat betul lah. Soalan yang sama, ketik aku nak jawab dia. Mungkin masih ikut tanya masalah lah. Bagi ke? Masih, tapi dapatlah. Dia orang ada lagi. Dia yang mungkin tapi di situ kosong ya. Ya, Ada saudara yang super masalah faedah lagi masalah. Sebab dia tak boleh milik nama orang lain. Dia kena sama seorang amanah. Bila ni tak amanah, usaha dari A sampai Z. tapi orang bekerja sama apa yang perlu Tak mudah kita pada yang hari yang masalah amanah siapa yang kelakuannya dapat ke bini muda. Banyak ke? Anak bini tu kalau saya pemegang amanah ni rasa tanah besok berantem semua ada balik kan kamu juga projek kat rumah sendiri lah ya saya Tapi sebelum dia cerita orang yang dulu ni. Tapi saya hanya percaya cakap abang yang kedua saja. Mana bahagian dia kata bakal abang begini. Sah ke tidak? bukan sahabat kiri masalahnya. Bila dia bukan, biasanya pemegang amanah ni hanya berlaku adik yang bawah umur. Maka abang lah hantar kasut lah namakan nama dia sebagai pemegang amanah kan. Yang jadi masalahnya tiba-tiba pemegang amanah mati dulu. Kita maksudnya kecil lagi. Yang banyak berlaku pemegang amanah ni pergi pusaka bini nama kakak ipar dulu, tapi sekarang ni insyaAllah saya rasa banyak lagi perbetulkan nama kakak ipar ada kes kakak ipar dia main tak pandai sedangkan kita ada milik sikit je banyak tuan-tuan sebetulnya bila ngaji Pak Pusaka ni nampak tak keperluan dia walaupun kita dah tahu ya Allah kita tak faham tapi insyaAllah itu tanda Tuhan masih kasih sayang lagi pada kita. Ustaz, okey, saya nak pegang. Okey, masa kita dan puasa dengan anak-anak jadi dia bertanya
Jadi pemuda amanah seorang lah. Betul. Pembangunan dia. Waktu masa tu, kita orang sepakat setuju bagi dalam merata. Tak apa kan? Dari segi hasil. 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 Lelaki dapat patut RM5,000, perempuan RM2,500. Sanggup kan lelaki nak bagi sama rata? Dia dah setuju. Siapa setuju? Adik-beradik. Takkan soal kan lebih jelas. Saya ada masalah lain di sini ukur. Syaratnya buat diparaik dulu. Tahu bagian masa kemudian baru pergi sama. Betul. Betulnya pusat kita panggil monasahah mati berlaku. Kan dia letihnya. Kena cari umri dia. Tapi Ustaz, Ya. rumah Belda kan dia ada kan. Lepas tu kita pergi menaikan berapa rumah. Ya, berapa. Jadinya kita tanya adik-beradik. Siapa yang nak? Siapa yang nak. Lepas tu adik-beradik tu pula. Jadinya dia pun bayarlah kepada Yang adik-beradik okey. yang lain tadi. Lepas tu kita buatlah surat tak buat lagi. Tak sebab dia nak kita buat lagi. Tapi memang adik-beradik ni dah maklum dah. Rumah tu tadi milik Seseorang. ni, nanti kalau dia mati, rumah tu akan dapat kepada pewaris dia lah. Ya. Tak apa kan? Cuma ada sawit saja hasil ni dibahagi sama rata. Atas tu sikit buat. Nama dalam tak wajib. Ya. Dia letakkan anak-anak lelaki orang. Adakah anak dia masa yang satu juga itu baik? Okey. Dia sama je. Duit tambahan kita ada RM300,000. Namakan seorang pemegang amanah. Tiba-tiba dia mati. Pemegang amanah tak ada duit dia. Amanah. Dia wajib diparaikan. Bukan kita wajib dah masuk. Bukan, nama itu sebagai pemegang amanah. Bukan, dia sebab konon dia tambah lagi dekat pemenang sebab nak memudahkan proses. Itu alasan dia. Sebenarnya dia jadi masalah. Kalau pemegang amanah Bukan yang polisi. Berpasangan nama seorang. Kalau dia niat saja Ustaz. Ini dia bolong. Kalau ayah itu dia niat dia kata ni ada dia niat lah dia pergi dia takkan amanah itu orang tu polisi. Mana boleh ni ada keberapa? Kalau tak tahu juga dia pula Boleh. Sekarang ni penama sedar dia pemegang amanah. Ya. Masalah penama tak sedar dia tu pemegang amanah. Masalah tu dia masalah. Ramai macam Pertama sekali orang perempuan dia pasal. dia simpan anak dia. Nama kawan yang awal masalah. Contohnya rumah. Duit dapat kematian tak duit paraik sebab tu sedekah orang selepas kita mati. Duit yang saya usaha si mati. Mak petang mana dia pasang angkat kirat baru angkat kancing. Malam tu mati sampai kacau. Esok ada kancing dalam angkat tu. Itu okey, ini sebutkan ni. Faraid bersyarat yang dipopular oleh takaful. Takaful Islam yang bentuk macam tu dia ada faraid bersyarat. Minta maaf saya cakap tuan-tuan, saya dah nak tanya tu apa tadi dalam kitab kami. Saya nak cakap apa? Dia ada dalam hukum lah tak Saya tak cakap ada hukum, Allah Alam. Saya tak ada seturungan tak ada yang bersyarat. Sebab heboh ni, maknanya apa bercakap bahasa kampung? Beri lah. Kalau heboh ni, beri tapi syarat aku mati. Itu wasiat. Ni duk tengah-tengah, baina-baina. Heboh, duk wasiat, duk nak cakap apa? Ni orang tak kafu buat kerja ni. Kenapa dia? Dia tanggungjawab dia. Macam tu Ustaz, asal ni. Ya.
Dia bertanggungjawab dia akan esok. Tanggungjawab sendiri kan? Ya saya. Ya betul. Tapi jangan pengajian kami beranak yang baru ni je. Kan saya cover. Saya mengakulah saya jahil. Bang ni saya mengaku saya jahil. Cara kematian tak dibuat kalau kata dia terkenal. Bila orang mati dapat 10,000 duit, orang sedekah kan? Itu tak difaraikan, boleh sedekah kena kahwin atau kena kahwin. Itu pasti mati meninggal tu sedekah kan. Begitu itu siapa yang Ada siapa lah, anak cucu lah. Ini janganlah membazir. Buat tahlil, buat beli kepuk, bumbu apa semua baik. Kos keluar, makan-makan kan. Sebab dia bukan pusaka. Bukan usaha si mati. Ya saya. tentang cara yang tentu pakaian tidak buku yang ada kat macam mati itu. Macam cara kita nak ambil kan. Sama juga. Asal dia bernilai, kita sebab uruh kita, pakaian mak kita, ayah kita, sebab kita banyak pakaian. Kita tak pandang. Cuma ni sebabkan orang susah. Duduk Afrika, di mana, pakaian tu dah ditinggal. Ada nilai kita, pakaian kita sendiri buat tinggal lemari. Misalnya, dia tak kasar dengan pakaian tu. Tinggal mangkuk, apa semua. Salah kita sebenarnya di sini salah ada nilai. Sebab saya kata kemarin lah. Kalau ibu bapa ada tinggal mangkuk lama tu, sudah kau saya. Dia kalau guna. Dia pinggir mangkuk mahir kan Ustaz? Dalam mana tak guna. Dia gerak-gerak dah perek. Adakah orang yang tinggal yang itu tidak ada kitab ke baju almari yang perang putih ini anggap apa yang itu Memang pakai lah. Biasanya tak dituntut. Dia akan guna modal je. Angkat baju ni, kami set anda, boleh sedekah. Ini aku tak anda, pada rumah. Ini tak ambil anda tahu. Yang mampu. jadi atas tujuan Bersama. jadi bagi sekali saya kita nak sekalkan Boleh. Okey, apa dah pasal waris, siapa yang terdinding, siapa zawul arham. Ini masalah. Ustaz, nak tanya satu lagi. Anak yang tak setara. Okey. Kita tak dapat. Kita apa dia? Sebelum kita ni ada anak yang tak saudara. Dia seorang ibu. Kata ibu saya, saya nak masalah keluarga saya. Abang saya, dia berzina. Dia cakap kena tegang. Tapi tak beritahu orang kan. Dia berzina. Lepas tu, baru dikahwinkan. Dah berzina, baru kahwin. Okey. Dapat anak lelaki. Kemudian isteri dia mati, dikahwin yang kedua, dapat anak perempuan. Apa masalah ni? Dia tanya saya. Masalah dia macam ni. Siapa nak jadi wali adik dia ni? Satu. Apa ada? Saya tanya mengapa kau tak beritahu anak ni? Kami nak susukkan kakak anak ni kerja hati. Kedua, masalah pusaka ni yang merisaukan saya. Cikgu cerita. Apa dia? Dia dua belakang ni, kamu pusaka adik dia. Kedua, masalah nak jadi wali adik dia. Nak jadi wali adik dia tak ada masalah. Boleh kita elokkan nak jadi wali adik apa masalah itu. Kenapa dia tak dapat ya? Maknanya dia sampai ke cucu pun tak dapat, tak boleh dapat. Sampai cucu lah. Dia bukan dia, bukan dia. Bukan cucu lah. Anak Dia lah orang lain. tapi bila dia beranak dapat anak tu pun tak boleh tengok. Tak tengok semua bukan dia. Ya kan? Dia lagi kalau gitu lah. Tapi sampai ni korang bila tak boleh beritahu, takut pada resi untuk bongkar. Dia bila dah si konsep syarak, anak yang sah farah, walaupun dia berzina. Syaratnya kata dia akad, dia dah berzina tapi malam ni dia berakad, petang ni dia bersetubuh malam ni. Okey. Dia mesti dapat 6 bulan. Maksudnya dalam masa 6 bulan tu baru dia bersalin. Kalau tak dapat,
Itu dikatakan anak yang tak sah. Tak faham lagi sekali Ustaz. Mana kata dia dah berzina. Kau tu kena Dia tahu zina, pasal. dia berzina malam Isnin. Tak kira, bukan dia berzina. Isnin, masa tu dia nikah. Tak kira mana Isnin Selasa ni. Syaratnya, gini kan, syaratnya dia apa? Dia akan nikah. Malam ni dia semua tak kira lah. Bila syaratnya mesti dapat 6 bulan. Dapat 6 bulan anak. Bukan, anak dalam kandungan 6 bulan. Anak dalam kandungan 6 bulan, barulah maka itu dikatakan anak syarat. Kalau dapat 6 bulan, tak boleh syarat dalam syarat. Perbuatan ke dosa. Sebab saya nak fahamkan 6 bulan tu sebab Ha. ada kawan saya macam tu dia kata tu anak dia sah. Bukan. Sah dia pada dia, kalau dia orang menjenis logika, pada dia ini memang bakal dia lah. Tak, bukan. Kita contoh kan, pada dia, tapi pada syarat Syarat. nak 6 bulan. Dia kata lah sah. Yang tak nak tak sampai 6 bulan dah bersalin. Sebab tu dia buat cepat. Kita semua orang tahu. Kita semua orang Ya, tahu. kan. Dia tahu kita semua. Tapi bila dia kata dia Maknanya dia dah mengandung baru dia akan. Bukan, tak semestinya orang kata dia bersumpah dengan ada orang 10 tahun dengan apa 10 tahun apa anak saya kawan saya 16 tahun kawan saya 16 tahun pun dapat anak seorang 16 tahun kawan yang kita ni kita tak ada anak ya 16 tahun pun dapat seorang tak semestinya dia semua dapat anak dah semua sahabat tak iktibarkan tapi salah bila akan nikah tu tak kira bila dia mengandung mesti dapat 6 bulan. Selepas akad nikah yang sah. Boleh. Ada soalan? Kita masih tak faham. Kita keliru tapi kita faham. Mungkin dia akan mudah. Ulang lagi. Siapa Zawil Aram ni? Ulang lagi nak kemas kan. Zawil Aram ni siapa? Kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita ada anak. Kan lelaki perempuan. Maka anak perempuan tu Zawil Aram. Cucu kita lah. Lebih lelaki perempuan dia tak boleh mewasi harta kita. Bukan waris. Bukan waris. Bukan waris. Boleh? Ada soalan? Anak perempuan kita, cucu kita lah daripada anak perempuan kita, bukan waris kita dalam bab ilmu pusaka. Faham dulu ayat. Jadi bila kata bukan waris, kita boleh wasiat ke dia. Belum dah wasiat tu. Kita tahu. Cucu kita nak ayah dah mati ataupun kita wasiatlah mau nak bagi dia wasiat mau tanah setengah ikan atau setapak rumah ni nak bagi dia. Sah wasiat tu. Boleh? Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan balik semula yang pembeli ini Asyabah bin Nafsi ni maksudnya apa? Okey. Tu tak masuk part lagi. Sebenarnya nak masuk lagi ni, tapi tak terkendala, banyak lagi masalah. Okey, boleh? Kita ada anak perempuan kita, cucu daripada anak perempuan kita ni kahwin, dia bukan waris. Okey? Kita ada abang atau adik lelaki, anak perempuan dia bukan waris kita. Kita ada abang atau kita adik lelaki, anak perempuan tu bukan waris kita. Anak saudara, tapi kalau abang kan dia bukan waris. Anak perempuan. Boleh? Kita ada kakak kita ada anak lelaki dan perempuan, dia pun bukan waris kita. Yang ni banyak berlaku kekeliruan ni. Ada orang mati dia tak ada adik-beradik apa, tinggal anak saudara. Anak saudara pula ada lelaki perempuan. Yang perempuan tak dapat. Apa kami tak dapat Ustaz? Patut kami dapatlah anak saudara si mati. Tak boleh. Dari segi pusaka, anak saudara perempuan, baik lelaki dan perempuan, adik-beradik tak dapat. Ini hukum Allah Ta'ala, bukan hukum saya. Boleh? Yang lelaki itu anak saudara lelaki mana? Yang nombor 5 tu. Kita tengok nombor 5. Nombor 5. Nombor 5 tu adalah anak kepada nombor 3. Yang lelaki.
Okey, jelas? Jelas. Cepat Ustaz Sulaiman dah tengok saja apa ni. Apa Ustaz? Okey, boleh? Faham? Kita ada ibu. Ibu kita ada adik-beradik. Lelaki dan perempuan. Kok saudara lah. Tapi boleh ibu. Kok saudara. Dia bukan waris kita. Batal tak air semayang? Ha? Tak batal. Boleh tak nikah dengan dia? Boleh. Tapi dia tak digelar waris. Boleh? Kita ada ibu. Ibu kita ada ayah. Tok lah, tok. Tapi boleh ibu. Dia pun zawul arham. Boleh. Kita ada bapa. Ayah kita lah. Dia ada adik-adik perempuan dia. Saudara kita lah. Tapi boleh ayah. Itu pun zawul arham. Apa? Kita ada ayah. Ayah kita ada adik-adik perempuan. Siapa? Mak saudara kita lah. Boleh ayah. Dia dipanggil zawul arham. Boleh? Kita ada pak saudara. Pak saudara kita ada adik-adik perempuan. Dia pun zawul arham. Dan 50% dalam pokok. Ustaz, ini cerita masa jahil ya. Suami saya anak mati. Anak saya mati, dia ada insurans. Okey. Insurans suami saya pergi faraid. Adik dia ada adik lelaki, ada adik perempuan. Bu adik mana anak ni ada lelaki. Anak saya mati. Daripada ada adik. Ini suami saya. Okey. Anak saya ni ada, dia ada adik, dia adik-adik dia. Daripada ada anak kan. Dia tak ada anak, dia bujang mati. Mati, Tapi okey. saya ada 2 orang. Okey. Anak saya mati, dia ada insurans. Maksudnya dia ada nombor 3 lah. Nombor 3. Tu nombor 3. Ni tu nombor 3 adik-adik. Nombor 3 Dia dapat, lelaki ni dapat tak? tak dapat sebab Betul. bapak tu ada. Bapak ni mendidik yang nombor 3 tu. Itu masa jahil. Tapi suami saya pergi faraid. Dan suami saya dapat lebih daripada saya. Tapi saya katakan ni anak kita, bagilah. Tapi suami saya bagilah. Tapi tak sama banyak. Tak sama banyak dengan nilai ni. Sebenarnya tak dapat adik-adik ni. Dia Saya, mendidik bapak ni mendidik. bapak tu, Mendidik adik-adik nombor 3 tu. Nombor 3. bapak dapat sama tu Ustaz. Bapak yang ibu kan tak ada anak. Tak, saya, Gini. Orang mati, dia tinggal adik-beradik, betul? Adik-beradik 2-3 orang, betul? Adik-beradik 2 orang. Jadi ibu ni dapat berapa? 1/6. 1/6. Lebih tu ke berapa? 5/6. 5/6 tu kaya. Tapi boleh tak minta lepas tu? Apa lu minta lepas tu? Minta juga. Tapi suami bagi sikit tu main. 5 juta nak bagi macam mana? Biasa kat 5,000 tak ada masalah. Suami isteri tu Ustaz, kekut je lah. Suami isteri tu. Okey, boleh. Faham? Ulang lagi ya. Inilah waris, siapa yang terdinding, siapa zawul arham. Ada betul. InsyaAllah panjang umur minggu depan nanti kita cerita siapa makan fardu, siapa makan sobat. Orang sobat ni dia panggil orang makan lebih fardu. Katalah dia tinggal anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang ni dapat setengah lagi. Itu pihak sobat tu nak cari waris lain pula. Waris nombor 3. Tu mana sobat makan lebih fardu. Orang fardu tak ada, hanya ada orang sobat je makan gomor di seorang. Contoh dia tak ada lain, hanya ayah dia je ada. Ayah dia makan. Jadi saya belajar buat pusaka ni senang. Betul. Apa beza zawul arham dengan terdinding? Ya. Zawul arham dengan terdinding macam ni. Terdinding ni dia boleh dapat tapi sebab ada orang depan dia. Contohnya
Kalau si mati tu ada anak lelaki, ada beradik dia tak dapat lah, dia terdinding. Tapi cuba ada lelaki dia tak ada, anak lelaki tak ada, baru dia dapat. Zawul Adham ni pun ada ke tak ada, dia tetap tak dapat. Sebab dia bukan waris. Macam tu je. Ya. Dapat tak dapat, apa ada tak ada, dia tetap tak dapat sebab dia bukan waris. Mana? Dan bila kata lepas bukan waris, sah bagi wasiat dia. Itu masalah dia. Boleh? Boleh? Jelas kan? Susah tak? Senang. Saya dah cakap saya tak cinta. Senang. Kita juga bila lama Ustaz, bila tahu semua benda kita rasa takut. Sebab salah kita. Kenapa salah kita? Sebab bila mati ada, dia wajib menuju cari ahli. Orang yang tahu bagus sakit tanya kamu. Tapi kalau nak pergi ke orang saya, ingat dia, ayah balik saya kau. Okey, boleh. Ada soalan? Ya saya. Ada yang bertanah. Dan saya lagi kan. Mungkin susah kita buat. Dia macam ni, kita nak buat tanah, nak balai dah bentuk dulu tanah ke atau nak bagi duit. Tengok keadaan. Kalau tanah tu akan kira, supaya anak ada 10 orang. Takkan nak bagi lori dengan CCTV yang upload kau ada solar. Jadi kita tengok suasana keadaan. Nilai, jual, tengok keadaan je. Tapi bila tidak ada tolak ansur, takkan selesai masalah. Saya ada anak buat saya, mak dia orang Gerik. Atuk dia ada bangunan 3 tingkat. Baru tu disewa kepada Bait Islam. Dia ada 4 orang, mak dia ada 4-5 orang juga adik. Yang bongsu tu tak nak jual. Alasan ni sayang. Sebab itu warisan. Dia ni nak jual sebab anak ke depan akan jadi masalah. Tergantung lah sekarang. Nilai dia nilai 3 juta. Aku tak nak jual. Tapi pun masalah akan datang. Ada susah juga kan kalau senang. Atuk ni di gini. Ada tanah kedai. Tengok mana orang tanah tu. Tapi bila harta pusaka ni, bila tak ada botol langsung, akhirnya dia terbelit. Itu bangunan Atuk dia dah mati lah. Atuk dia dah mati. Patut farai lah. Patut dia farai. Tapi dah tak nak botol langsung, akan jadi masalah. Ada nilai tengok kandau, ada kuning. Tapi tak nak langsung. Dia tergantung lah. Ya, macam saya angkat yang tadi. Ngomong angkat badan sentuh. Dah jadi isu sikit. Okey. Ada Next week. boleh sama Jadi apa nak pasal pertama? Waris, siapa yang dipilih, siapa yang nak masuk ke betul. Masuk ke betul. InsyaAllah kalau Umar esok di depan, kita kena tahu siapa makan kamu. Siapa makan sobat yang lebih daripada kamu. Semua nombor yang waris yang sobat. Ya? Allah. Jadi orang siapa kita juga.
Ya, tak apa dah. Siapa sesat? Aku nak pemadam. Keinginan yang sama sama kamu juga. Kamu Ada. Dari kali pun saya kalau masa jadi. Boleh kamu buat masa tiga 95.